Bili minyak udah tahu kau barang saya semua turun. Kamu tak percaya kau masuk sini. Sini semua RM19. Dia orang lelaki suruh kerja, suruh berjalan RM19 kau nak dapat sini ya deh. Seluar baju RM19 kau kasut ni daripada RM500 boleh pergi RM100. Kasut kulit ni harga asal RM539 tapi harga baru RM150 je kau Orang perempuan pun ada komen. Kalau komen dengar jenama brand ni semuanya kasutnya jenis kulit benar. Tak ada timur ngecik tak ada. Komen nak cari beg color apa? Ada merah jambu, ada hijau, ada hitam. Kalau orang lempar beg komen ni ada waranti. Dia punya roda tu semua je komen. You dah kabur dah 10 tahun waranti. Acik, ini yang you rasa acik paling gemuk yang ni. Jangan nak ngecik ni acik. Ya Allah, vacuum acik. Zaman teknologi ni udah lah payah nak nyampur nyembai ni. Vacuum aje. Tak payah berwayar-wayar. Wireless sekarang. Acik ingat harga dia ribu-riban kan? Dok acik 300 pun tak sampai. Dia vacuum je acik kat sini barang elektrik banyak. Ada pembakar roti, ada microwave, ada fryer, ada rice cooker. Yang paling seronoknya tu Dema ni ada collection. Macam collection Hello Kitty, retro apa ini dan ada yang modern. Dia macam spesial je. Kiranya kalau kat rumah itu je barulah awak. Yung tak bawa yuk tu tak ngapai. Janji bawa kad duit deh kemari. Yang Yung selalu jumpa RM15. Yang kat sini RM12 je komen. Comel-comel bajunya kainnya elok. Brand Fifi lagi ni. Baju pakai di rumah ada, baju jalan ada. Ya Allah comel je komen. Kasut baby ada. Kiranya barang-barang baby tu banyak sini. Baju je ada. Sabun, cuci baju, cuci botol baby semua ada kat sini. Tengok harga RM114 lebih. Tapi kalau kamu beli 3 kamu tengok harganya. You tak nak apa kamu tengok harganya. Iya je. Ni special sikit kamu. Sebab apa? Off season item. Kiranya tu brand yang paling besar-besar tu kan. Ni menjual murah kat sini tapi ni potong dia punya tag tu. Yang macam ni Uniqlo. Yang macam ni H&M. Bukan satu ni je. 1, 2, 3. Jual sekali barang-barang gadget. Kira barang komputer apa semua kan. Kamu nak beli cari apa ada kat sini. Kamu datang je boleh tanya dengan orang. Laptop pun ada komen. Wallet purse kulit ada kat sini komen. Atas kat mana ni Yung? Dekat Palu 101 Ipoh. Dia ada dekat sini daripada 3 Julai sampai 12 Julai. Mungkin lah atas komen.